Aku dah masuk beratus rumah pelanggan. Bila buka airconnya, kebanyakan masalah bau hapak ni bukan sebab gas, bukan sebab kompresor rosak. Tapi sebab satu tabiat buruk yang korang buat setiap hari. Korang rasa korang bijak sebab dah boleh jimat elektrik, tapi sebenarnya korang tengah ternak kulat dalam aircon korang sendiri. Pernah tak korang buka aircon terus rasa macam bau kain buruk basah? Korang imagine lah bau kain buruk basah kan. Bukan sebab gas bocor, bukan sebab filter kotor. Puncanya kita biarkan bahagian dalam unit kita ni berenang dalam kelembapan. Okey, di hadapan korang ada sebuah indoor aircon rumah aku sendiri. Okey, aku buka cover untuk senang korang nampak. Okey, ni kita panggil fin ataupun sirip dan okey, korang boleh nampak macam coil tu. Okey, yang ni yang nak bagi sejuk tu. Dan bawah ni adalah blower. Okey. Apa yang aku nak cakap kat sini, aircon kita ni dia umpama macam air tin. Okey, air tin yang korang beli kat kedai tu. Okey, korang ambil air tin tu, dekat dia tin tu dia ada air kan, dia ada lembab-lembab kan. Okey. Itu konsep dia sama macam aircon. Okey, aircon sejuk. Okey. Dia akan menghasilkan kelembapan. Okey, dan apa yang kita tak mahu bila korang off je remote aircon tu, lembab-lembab ni korang tengok basah ni. Nampak basah. Okey, aircon aku baru tutup je. Okey, ni basah. Dan korang tengok kat bawah ni. Okey, bawah remote ni nampak basah. Okey. Bila basah ni, apa yang akan terjadi? Okey. Bila basah ni lama kelamaan bila bercampur dengan habuk, dia akan menjadi kulat dan yang paling tak best, dia boleh menyebabkan aircon korang bau hapak. Okey, bila bau hapak dalam bilik memang tak selesa lah. Okey, jadi persoalan dia macam mana kita nak settlekan masalah ni? Okey, untuk kurangkan kulat dan bau hapak pada aircon rumah korang ni. Okey, sebab tu sekarang aku dah ubah sedikit cara. Okey, sebelum korang nak matikan aircon korang tu, jangan terus tekan off. Tukar dulu ke mode fan. Okey, korang cari mode fan. Okey, dan fan. Okey, biar blower tu jalan sekejap dalam 10 ke 15 minit saja. Biar ada hembus angin saja dekat sirip korang tu yang basah tadi. Tujuan dia nak bagi bahagian dalam tu kering. Okey, kurang kelembapan. Tapi aku nak jelaskan awal-awal pada korang. Okey, cara ni bukan bermaksud aircon korang terus takkan berkulat langsung. Kalau filter korang dah setahun pun tak cuci, memang kena servis jugalah kan. Cara ni cuma nak elakkan kulat tu cepat tumbuh. Bila kulat dah tumbuh, yang tu dah cerita lain. Okey, ni cara untuk kita kurangkan kulat pada aircon korang tu. So sekarang aku nak tanya pada korang lah. Korang ni jenis yang terus tekan off ke? Atau korang memang ada satu tabiat memang korang, okey, saya memang jenis onkan kipas sebelum saya off kan aircon saya. Cuba korang komen dekat bawah. Kalau ramai nak tip macam ni lagi, aku akan bongkar lagi rasa aircon yang kedai selalu sembunyi pada korang sendiri. Okey, jangan lupa subscribe channel aku, Kuri Botak, dan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.